What's up? Hey yo kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum. Welcome to Wishlist Project channel. So jangan lupa sebelum aku start video pada hari ini, remember topi Wishlist Project, singlet Wishlist Project. Kalau nak boleh pergi ke Shopee Wishlist Project. So topik hari ni kita sembang pasal JDM. Kereta JDM yang korang boleh beli sekarang. JDM ni susah kalau korang nak dapat dekat mudah. Sebab walaupun orang nak jual, dia jarang letak dekat mudah dah sekarang. Korang kena masuk marketplace, Facebook ataupun grup-grup, tanya kawan-kawan, kawan yang kedai foreman, kena ada kangtau. Cina kita panggil kangtau lah. So korang kena hunting lah. Okay, kalau ada jangan tunggu, ambil. Tapi depends on budget korang juga. Kebanyakan sekarang ni JDM yang affordable lah, boleh ambil lah, adalah kita cakap macam CRZ okey, dia JDM yang baru sedikit on the list lah. Sebab CRZ Adrian pernah bawa, dia 1.5 L15A. Dia walaupun dia NA, dia ada bateri. Korang sekarang beli around 40 lebih lah. Kalau nak, ada yang dah convert siap-siap K20 tu, lagi best. Kalau engine standard tu 30 lebih, 40 lebih, boleh ambil. Sebab korang beli kereta tu, korang jual, korang kena fikir, korang jual punya masa, korang tak rugi. Sebab dia punya price memang dah macam ni. Dia tak akan turun dah. Dia tak akan turun sampai 10k, 20k, tak boleh. So korang tak rugi kereta tu kalau korang beli. CRZ memang berbaloi. FD pun boleh beli. FD, Civic FD bukan Type R boleh beli kalau korang nak cari JDM budget-budget lah. So kalau korang macam setengah orang member Adrian, dia baru angkat sebiji Honda City yang baru sedan, around 80 lebih lah, 78 lebih lah, second hand lah. Aku pun tak tahu price dia. Itu dia comfort, tetapi dia bukan kategori dalam macam betul-betul JDM lah yang boleh modified. Yang itu boleh, itu comfort, dia macam boleh bawa sampai KL kan. Itu dia family sedikit lah. Modified boleh juga. Tetapi korang memang nak betul-betul sport car, CRZ, FD kan. FD banyak orang dia ambil convert. Selain tu, kalau korang betul nak lama sedikit punya JDM, actually korang boleh cari Toyota MR2, MRS tu dah lama sikit lah. Tetapi price nya tak mahal. Nissan korang boleh cari yang 180SX, itu pun 100 ke atas sedikit kot. Sebab 180SX masa Adrian dulu-dulu punya masa tu, banyak orang dia jual around 40k hingga 60k saja. Sekarang price dah increase sangat tinggi. Okey, tetapi masih berbaloi. Ataupun S13, S14, itu semua boleh. Kalau boleh S15 lah. Tapi yang betul-betul Adrian suka tu actually S13 cantik. S13, S14. So RX-7 Adrian cadangkan kalau korang rumah tak ada kereta, jangan ambil. Sebab i7 tu kalau korang sebiji kereta je, tak ada kereta yang lain, jangan ambil. Walaupun dia FD ke, FB ke, FC ke, jangan. Itu bayar sikit. Korang kena maintain, kena jaga. Yang memang ekonomi sekali, AG6. Itu aku rasanya top 1 in the list lah. Sebab senang sikit nak cari. Okay, format pun banyak. Boleh buat VTEC, perang pun boleh. Civic EG6 EK9 korang boleh ambil body yang bukan EK9, murah sedikit, tetapi sekarang pun markup agak tinggi-tinggi. Ataupun nak main VTEC tetapi nak murah, actually boleh ambil Vario. Sebab engine VTEC ni kalau korang tak main horsepower tinggi-tinggi sangat, dia aircon condition semua ok, actually dia no problem. Untuk EG, EK, Vario semua, dia memang sedap dibawa. Kalau korang nak bawa KL, bawa family pun boleh. Exhaust tukar yang tak nak perang sangat. Lagi satu yang nak murah, SEG, Toyota SEG. Dalam ada silver top, ada black top kan. Selain itu, korang nak up sedikit, korang boleh ambil Zafiro. Zafiro sekarang harga pun kau-kau. Zafiro ni tutup mata dah boleh drift. Sebab dalam dah RB20. Tengah orang dia dah upgrade kepada RB26, 25. Dia impossible lah dia upgrade RB26. Sebab banyak orang nak buat RB25 tu, boleh lah. Dia rear wheel kan. RB20 actually pun dah cukup dah untuk Zafiro. Siap pada turbo lagi. So selain itu, aku rasanya kalau korang tak suka Honda lah, bukan budak Honda kan, Toyota SEG dia tak laju sangat, tetapi dia ada 4 throttle punya bunyi, korang boleh buat. Kalau suka Nissan, nak boleh drift dengan murah, Zafiro banyak lagi. Kalau korang betul-betul, sebab Adrian tak nak korang beli kereta yang salah. Sebab korang ada budget pun kadang-kadang, sekali dah beli, korang susah nak jual. Terbeli kereta yang tak ada value nanti kan. Baik ambil duit tu, cari condition yang ok, beli sebiji kereta yang lebih jarang orang bawa. Korang jarang boleh nampak dekat jalanan.
Okay, macam E30 mahal tu BM. Ataupun DC2. Sekarang ni DC2 harga pun spike. DC2 pun okay. DC2 dia rare sedikit compare dengan Honda Vario, Honda EG6, Honda EK9 kan. Sebab dia lebih kurang macam Silvia sedikit dia punya depan di situ. Itu pasal Adrian suka. DB8 pun boleh, DA6 pun boleh, Honda DA6, DB8. Tapi di situ korang boleh ambil DC1. Actually dia lebih kurang sama. DC1 punya body dia murah sedikit, tetapi once korang masukkan engine, apa kebaikannya JDM yang lama? Korang modify lagi banyak, dia akan jual value dia lagi tinggi. Tapi kena ikut spec, jangan rojak-rojak. Open bagi buyer okay, nampak condition semua cun-cun, engine ada power, memang masuk punya barang ori, harga akan naik. So korang tak perlu risau. Macam kita pakai Vios Myvi macam ni kan. Fact lah, Adrian bukan cakap kereta korang buruk. Adrian suka, semua kereta Adrian suka. Tapi kalau kita beli Myvi, Beza, Vios, City macam ni, kita modify, dia tak ada value. Dia dah jadi tak ada value sebab korang dah pergi usik. So dia tak akan jual dengan mahal, dia akan decrease harga dia. So sekejap Adrian pergi post baju. Alright, so korang tengok Adrian memang steady. Tiap-tiap kali korang support Adrian t-shirt kan, Adrian mesti buat video. Korang perasan tak? New episode mesti keluar. Tiap-tiap kali korang support baju Adrian seminggu pergi post baju 3 kali, 2 kali. So kalau ada baju hari ni 2 je order, sebab Adrian nak buat video juga. So Adrian keluar. Apaan sepin Okay, thank you Tak perlu pergi pun korang support Adrian. Adrian buat video bagi korang, cari makan sikit-sikit kan, modify kereta. Adrian scam duit korang untuk modify kereta. Sama lah. Ni kita panggil sistem butter lah, sistem butter. Okay, Adrian scam duit korang. Korang beli t-shirt, Adrian buat balik video bagi korang. So kita tukar angle lah sini. Okay, so kereta apa yang best lagi? Ni aircon sejuk beku ni. Okay, tengok Adrian tak salah, Adrian beli Skyline. Macam example, Adrian beli contoh RX-7 Adrian beli 155. Okay, 100, kita kira 160k. Adrian menyesal Adrian tak beli masa tu Supra dengan FD. Masa Adrian beli A86, masa tu harga FD kan, RX-7 kan, aku rasanya pun dalam 90k hingga 120k saja. Masa tu Adrian dah cakap sangat mahal. Tetapi Adrian tak fikir future sekarang ni untuk kereta FD nak dekat-dekat 300k. Tengok dia buat palang ni. Aduh, susah. Legenda Height ni dia buat palang ni memang susah tau. Sebab setengah orang tua kan, dia tak tahu pakai. Dia kena fikir juga. Dia tak tahu pakai Flexi parking ni, Flexi apps ni. Tengok dah boleh dah. Okay, dia kalau dah lama okey lah, semua orang dah tahu pakai kan. Macam bapak aku, dia mana lah tahu download Flexi parking ni kan. Kita anak kena buat bagi mereka. Dah lah nombor plate aku dah ada dah. Tapi dia tak boleh lagi. Aku dah apply dah, tiap-tiap kali boleh, hari ni tak boleh pula. Aku pun tak tahu kenapa. Aduh, tengok. Kena reverse. Tua dia ingat nak bagi orang senang, tapi tak apalah. Everything goes to the future kan. Future semakin futuristic, majoristic, fantastic, bombastic kan. Buka balik sini ya. Okay, so macam FC kan, masa FD tengah spike 120k, kereta FC Adrian masa tu dekat Malaysia baru sahaja dalam 70k, 80k. Menyesal. Sekarang Adrian beli FC ni pun dah menyesal 160. Okay, tapi nak cakap menyesal, sekarang kalau ada buyer nampak kereta Adrian, pernah ada 2-3 orang tanya nak jual ke tak, dia nak open price 220k. So macam kereta ni, Skyline ni, hari ni aku beli, aku buat sebulan, buruk-buruk macam ni, buruk-buruk macam ni, bulan je aku letak marketplace nak jual, anytime sebulan aku boleh untung 50k. So kita start. Kalau korang nak main kereta, nak main JDM, lepas tu nak jual kan, korang kena start daripada low budget dulu. Korang main SEG, EG6 macam ni, korang beli jual. So korang untung-untung dia semakin up. Tapi masa ambil lama lah. Macam A86 Adrian 60k, okay, 8-9 tahun yang lalu lah. Sekarang ni 200k A86 yang buruk-buruk pun 180k. Duit ni, kereta ni, JDM ni, dia punya investment ni lebih banyak daripada FD tau. So Adrian nak bagi korang tahu, korang beli kereta JDM ni, dia ibarat macam korang punya bank saving account. Okay, buka cap. So dia memang tak akan habis duit punya. Janji kereta ni dia jangan hilang. Dia adalah saving korang. Saving yang korang masih boleh pakai, boleh nampak. Walaupun enjin dah rosak, dia memang akan ada value lagi. Okay, so sekarang aku nak pergi beli kopi. Huish, aircon sejuk beku. Ni pun aku tak tahu kenapa. Dia kalau dia enjin tak mati, dia tak boleh off tau. Dia kena tunggu enjin mati baru boleh shut off. Sia-sia kena tunggu. Aduh, ni. Baru dia lock. Hello, BSCCB 1. Dia nak guna apa voucher
Voucher So korang tengok lah. Betul. Kalau korang habis duit beli macam Mercedes kan, kereta mahal-mahal kan, sebiji 200 lebih, 300 lebih, tapi korang nak jual punya masa, dia tak berbaloi. Kadang-kadang kan macam korang beli Volkswagen. Adrian bukan cakap Volkswagen tak baik. Ini semua cita rasa semua orang. So korang jangan bash Adrian. Adrian cuma based on Adrian punya knowledge lah. Knowledge kalau kita main kereta ni, kalau dah ada extra kereta, boleh lah korang ambil sebiji JDM macam example, sekalian macam ni kan. So sekalian macam ni, korang tak perlu risau. Dia tak akan habis duit. Dia saving korang. Korang kena tahu, kereta untuk bawa untuk jalan-jalan, yang ini kereta saving. Yang ini kereta habis duit, yang ini kereta saving. Sebab hari ni korang beli, esok korang jual, korang untung sekurang-kurangnya 10k, 20k. Kalau korang beli EG6 kan, EG6 50k, okey, korang modify sikit, ataupun tak nak modify, korang letak 5-6 bulan, 1 tahun, next year korang jual 60k, korang untung 10k. So dia memang banyak daripada FD. Ni dia kira korang punya aset lah, aset. Okey, aset yang betul ni bagi duit ni. So kalau korang modify engine, korang masukkan engine Tome dekat dalam, lepas tu modify Liberty Walk, lepas tu korang masukkan rim yang cantik-cantik, seat pun ori, masa tu 300k pun aku tak nak jual. Sebab body kit tu pun dah 100k tu. Jangan main-main guys. Body kit tu kau ingat Adrian ada duit? Tak ada. Ini investment, okay? Sebab dia original. Kalau imagine lah, korang custom body kit sendiri, korang tak akan untung duit punya kereta ni. Faham tak? Korang tak akan untung duit. Kita depends, tengok kereta juga. Okay, macam RX-7 Adrian tak apa. Sebab kita custom, kita buat yang cantik, buat body apa yang Adrian nak. Ini passion. Ini kita panggil passion. Kita monitor, kita nak macam ini, so dia buat. Okay. Tetapi untuk Skyline, Adrian cadangkan untuk masuk yang Liberty Walk, collab dengan mereka, supaya Skyline dekat Malaysia ni, community, dia value akan naik lagi. Macam ini, kalau Liberty Walk super silhouette, sebiji saja dekat Malaysia. Sorry Adrian suka sembang. Itu pasal Adrian buat YouTube. Okay, thank you itu pasal Adrian buat YouTube. Seorang yang suka merepek kan, ada yang tak suka video Adrian, ada yang bash video Adrian, haters. Tapi supporter Adrian happy lah. Sebab jadi manusia ni, Adrian nak bagi tahu. Jap, Adrian start kereta tu 6 cylinder, inline 6. Shock. Okay, kita ni jadi sebagai seorang manusia ni, buat je lah apa yang kita suka. Jadi jangan haram, okay? Sekarang punya orang ni dekat ini dunia, ini satu dunia. Tak orang mau tengok you baik punya lah. Semua orang mau tengok you mati saja. Mana ada orang mau tengok you hose punya. Tak ada punya lah. YT, JT yang tahu je tahu. Kalau fans tetap Adrian, supporter Adrian, mereka tahu lah. Dari dulu lu orang tengok Adrian buat vape sampai sekarang Adrian pun berusaha Adrian buat lambut masa tu, bawa CRZ kan, susah-susah. Tapi masa tu pun Adrian tengok sudah, lu orang kena push lu orang sendiri tau. Lu orang kalau tak berani push sendiri, lu orang tak akan hose punya. Ini selain ajak lu orang beli kereta JDM, Adrian pun bagi motivation bagi lu orang. Lu orang kena percaya kepada diri sendiri. Sudah kerja, sudah ada ilmu, buka sendiri. Kalau tak mau buka kedai, okay, buat video, start buat video. Cari idea, buat video, buat marketing. Sebab seorang cuma ada sepasang tangan, 2 tangan, 2 kaki. Seorang mau handle semua macam Adrian memang susah punya. Memang tak boleh. Lu tengok Adrian mau jaga 10 lebih kedai vape. Kerajaan mau ban ini vape punya barang, okay. Adrian masih mau fikir cara, masih mau deal dengan KL punya orang, okay. Adrian masih ada kereta punya business. Lu orang mau buat esas, lu orang mau order Liberty Walk punya body kit, boleh cari Adrian. Sebab Adrian ada buat ini semua. Lu orang mau beli barang Japan pun, banyak orang dia sudah start beli barang Japan, dia sudah tak takut. Dia main kereta JDM, dia mau beli barang Japan, dia cari Adrian. Adrian tolong handle shipping, Adrian calculate bagi dia. Sebab apa tahu, banyak orang dia bawa kereta JDM, dia tak berani beli disebabkan satu, dia kalau barang rosak dia tak tahu mana nak cari. Korang jangan risau, ada Japan, seluruh dunia ni ada Korea, semua barang boleh bawa masuk cantik-cantik bagi lu orang punya. Masih mau buat t-shirt disebabkan supporter semua keep suruh Adrian buat merchandise, apparel. Lagi mau edit video, lagi mau buat video, lagi mau reply komen, lagi mau reply message. Tapi banyak message Adrian tak boleh reply. Kadang-kadang Adrian pun tak nampak. Lorang kena faham. Lagi mau layan itu semua haters. Lorang rasa Adrian senang lagi mau jaga bini anak, family lagi, ibu bapa. So 2 tangan banyak orang dia ingat cakap Adrian senang-senang. Nampak Adrian macam tak ada stres kepala bapa kau. Tak ada stres.
Adrian sudah maksimum stres sampai nak mampu lagi-lagi mau buat video entertain sama lu orang lagi Tiap-tiap hari okey, lu orang kalau mau berjaya satu saja Adrian mau bagi lu orang tahu. Tiap-tiap hari kena senyum. Ini korang kena belajar. Muka tak boleh hitam-hitam. Walaupun muka sudah macam Pak Tam, kita masih tak boleh hitam. Okey? Kita masih kena senyum. Senyum itu bahagia. Tengok, Adrian punya video tiap-tiap kali pun Adrian tak tahu kenapa cakap-cakap sampai suruh orang beli kereta apa-apa untuk JDM punya topik pun boleh lari topik sampai cerita yang lain. Motivation bagi orang sikit. Jom. Aku bawa korang pergi tapau mi goreng jap. Brother, mi goreng. Biasa tak mau tauge satu, tak mau pedas. Satu lagi semua nak pedas. Satu lagi mi goreng tambah keropok, sotong ada? Tiga. Itu sotong ada? Sotong Habis ya? Ayam dah ayam. Tambah keropok satu. Satu tambah keropok, satu biasa, satu pedas. Tak mau pedas tu, tak mau tauge ya? Okay, nanti ambil ya. Beli barang jap. Semua kenal kan? Ini dulu aku kerja selalu dekat area sini, Tamaria. So tiap-tiap kali aku main support. So dekat sini aku tunjuk Inilah Sungai Petani. Sini bazar. So bazar ni masa tengah Ramadan ni sini panjang gila. Semua kedai makan. Tapi sekarang ni walaupun dia tak hari raya, sekarang ni tetap ada bazar ni. Tapi tak tahu sampai bila. Cincau Hat Nyai, Belgian chocolate. Hai bro. Ya. Chat Vietnam roll, Aiman ayam gunting, kuih tiaw goreng, tofu fa ada, spaghetti mac and cheese. Nasi lemak daun pisang. Boleh. Nasi lemak sotong kering satu, ikan masin satu, ayam satu, bilis telur dua. Berapa RM10. Okey Okey, saya tak ada keropok leko Nasi lemak 3 segi ni aku suka Lok Cheng, sushi ada panjang Berapa biji 37 biji RM5. RM5 cukup ke tak? Tak payah rasa. Aku nampak mesti beli. 37 biji. Boleh RM5. I tengok berapa banyak tu. Ke sini sampai bila? Ini sampai pukul 7. 7? Bila start? Sebulan dah? Lama dah? Boleh kan? Tak boleh. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, thank you bro. Thank you. Hey, siap brother? Siap. Berapa 20 20. 20. Okay. Tambah keropok getah 2. Ini biasa ini tak pedas. Tambah keropok getah 2. Okey, terima kasih. Ni tak pedas Okey, terima kasih korang tengok beli makanan. Aku scam duit korang beli t-shirt dengan Adrian, support. Lepas tu duit tu aku beli makanan. Modify kereta, beli makanan untuk isteri aku. Sistem butter kan. Lepas tu aku buat video bagi korang. Barang Sungai Petani, mi goreng 3 RM20. Okey. Lepas tu nasi lemak RM10. Kuih talam kuih apa dia tu? Kuih apa? Aku yang suka makan tapi aku tak tahu nama dia. Tu RM5 je. Total RM25. Komen dekat bawah kereta apa yang korang suka. Korang punya dream car tetapi tak boleh afford, ataupun korang tengah susah, tengah fikir nak beli kereta apa, nak beli kereta baru ke, nak beli kereta second hand yang baru ke, nak beli kereta JDM yang lama ke, yang manakah berbaloi untuk korang. Korang kena faham lah. Example macam rumah korang kalau dah ada sebiji comfort daily car, the second car korang janganlah beli kereta yang lebih kurang sama. Kalau korang dah ada sebiji Avanza kan, ataupun kereta SUV, itu pun dah boleh bawa banyak stok. Dekat boot belakang pun besar, boleh bawa banyak orang. So baru korang beli sebiji sport car. Kalau korang cuma bawa motor saja, rumah tak ada kereta langsung, kereta yang pertama korang beli, please lah beli kereta yang comfort sedikit. Jangan beli kereta JDM lama-lama macam ni. Lu orang kalau beli kereta yang kita cakap kereta lama lah, JDM ini macam lah, lu orang kena faham tau. Kereta ini ibarat macam lu orang kena ada dekat kedai foreman tiap-tiap hari. Seminggu kena berada dekat kedai foreman sekurang-kurangnya 2-3 hari. Ini macam untuk buat lu orang punya kereta. Ini kita dipanggil sebagai satu motorsport. Motorsport hobi untuk passion build lu orang punya kereta. Kita ini main kereta tak boleh dengki-dengki punya. Macam lu pun tengah hairan apa Adrian buat apa pasal boleh beli ini beli itu Adrian pun hairan apa pasal ini orang sangat kaya, apa dia buat Sekarang punya orang dia banyak hairan, dia banyak fikir.
Tak boleh, tak payah punya. Lu orang kena ingat, dulu kita pun susah-susah mari punya. Lu orang setengah orang yang tengok ini video masih kecil umur 18, umur 20 lebih. Lu orang tak payah dengki punya. Satu hari lu orang pun akan hosei punya. Kalau lu orang ada tangan, ada kaki, ada akai, tak ada belajar, tak payah punya. Tak payah risau punya. Lu orang belajar sampai form 2, form 3 pun tak perlu risau. Setengah orang belajar sampai university pun tak semestinya dia hosei punya. Lu orang fikir ini barang betul-betul you suka untuk buat, pergi buat. Work as a hobby. Macam Adrian tu tengoklah. Ini kerajaan dia buat Adrian. Adrian sudah buat bidang vape sudah 10 tahun Tiba-tiba dia announce ini ban lah, itu ban lah. Dia ada naik, ada turun. Sekarang dia semakin okey balik sebab sudah ada license. Nanti state ini tak boleh join, nanti state itu tak boleh join. Lepas tu macam mana mau buat? Bukan business vape sajalah, banyak business pun macam ini. Lu buat ini kadang-kadang sudah bikin ini projek sudah besar sekali ini kerajaan boom, ini kena cancel, lu orang semua mati. Tarik pun dia bagi minimum punya tarik saja. Solo you orang ubah semua barang tak boleh punya. So kita kena ada business minded Kita kena guna cara yang pendek dan panjang untuk fikir apa yang kita boleh buat. Ada duit, lu orang simpan, multiple, divide, diversify, spread kepada banyak sikit business yang lain-lain. Jangan mati-mati cuma satu bisnes ini macam. Sebab semua bisnes pun ada naik turun Ini macam kalau dia satu bisnes saja dia naik punya masa lu orang beli kereta, dia turun punya masa lu orang mati pun mati kita semua mati So lu ada banyak bisnes yang telah sama lu sini ada bisnes dengan kawan, ini you sendiri punya, ini you sendiri punya, ini you ada partner dengan kawan, sini you invest sikit. Dia cincai-cincai satu tenggelam lu ada bisnes lain lagi. Lu orang faham So itu pasal lu orang baru slowly beberapa tahun boleh beli sebiji JDM. Lu orang punya hobi, punya suka punya kereta. Sampai ini video Aiden semakin cakap pun jadi semakin itu slang Cina sudah keluar. Aiden pun tak tahu kenapa. So gua rasa ini video merepek pun banyak sangat. Takut lari topik banyak sangat. Lu orang pun sian tiada pun sian So Aiden end video ini dululah. Sebab lu orang tahu Aiden punya orang ini Aiden punya otak ni kalau ada fikir apa Aiden cakap terus. Kadang-kadang tukar topik terus. Apa-apa pun jangan lupa untuk support Wishlist Project punya singlet Kalau lu orang mau jadi half Jackson Wang lelaki putih, hitam, kuning, merah, jangan risau punya. Pink color ke yellow color ke, kita sama-sama orang Malaysia. Okay, so lepas pakai ini t-shirt, muka ada mopeng punya itu, hodor-hodor, jelawat banyak-banyak, jangan risau. Bulu ketiak panjang-panjang semua jangan risau. After ini singlet pakai, lu orang auto jadi handsome. Lu orang sudi bagi Adrian scam lu orang punya duit, Adrian pun sudi buat video lagi bagi korang. Okay, so we catch up at another vlog. #Wishlist Project, #PlayCarNeverDies. Arigatou, kamsahamnida.